Sambil weekend ni kita nak baking sikit. Hari ni kita nak buat butter orange cake. Korang bayangkan korang makan cake yang moist, lepas tu rasa dia creamy daripada butter tu, makan pada panas dengan kopi, confirm best. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Untuk satu loyang kek kita perlukan dalam 1 biji oren. Kita akan kikiskan dia punya kulit dan kita akan perahkan dia punya jus. Untuk 1 biji kek korang perlukan 1 biji oren. Korang kikiskan kulit dia, lepas tu korang perahkan dia punya jus. Kita tepikan sekejap. Kemudian kita perlukan salted butter. Saya pakai brand SCS ni. Yang ni personal favourite saya. Korang masukkan dalam kita punya mixer. Pastikan dia dalam suhu bilik. Lepas tu kita masukkan setengah cawan gula caster. Lepas tu kita kena kisar butter ni sampai dia kembang. Nak guna hand mixer boleh, nak guna standing mixer pun boleh. Bila butter dan gula korang dah kembang putih macam ni, kita boleh masukkan dalam 5 biji telur grade B. Nak masuk telur ni korang masukkan sikit-sikit. Masukkan sikit dulu. Lepas tu biarkan dia kisar. Lalu korang masukkan sikit lagi kita punya telur. Lepas tu kita masukkan dalam 2 penutup kecil esen vanila. Dan juga kita masukkan tepung naik sendiri. Tepung naik sendiri ni kita perlukan dalam 2 cawan. Sama juga teknik dia. Korang masukkan sikit-sikit, kisar. Lepas tu kita masukkan sikit lagi dan kisar. Gunakan speed yang slow je. Korang masukkan perahan jus orange 1 biji tadi. Lepas tu kita masukkan sangkuik. Sangkuik ni korang masukkan dalam 3 sudu besar macam tu. Kemudian kita masukkan parutan kulit limau. Kulit limau ni parut jangan sampai putih dia tau. Putih dia tu pahit. Lepas tu korang masukkan susu pekat dalam setengah cawan. Nak bagi cantik, korang masukkan sedikit pewarna oren. Lepas tu kita boleh kaup-kaupkan dia bagi dia sekata semua. Sebelum kita tuangkan dalam loyang 8x8 yang telah dioles dengan butter. Dan bawah dia kita letak parchment paper. Korang boleh rata-ratakan dia. Boleh ketuk-ketukkan sikit nak buang bubble. Lepas tu korang preheatkan oven sebelum bakar 150 darjah Celsius 45 minit, api atas dan bawah. Kemudian siaplah kita punya orange butter cake. Yang ni serius sedap. Texture cake yang moist, rasa dia creamy daripada butter tadi. Makan dengan kopi memang best. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.